Selamat. Selamat. Nat, Apa dia? memandangkan kita nak raya dah ni. Tahun ni ada baju raya baru ke recycle? I beli baju baru sebab raya pun setahun. Betul. Tapi itulah harga sekarang ni takut. Kalau you macam mana? You sanggup tak beli baju raya dengan harga yang sekarang ni? Bila cakap balik pasal baju raya tahun ni kan, harga dia memang scaret sikit lah. Scaret Tapi sikit lah. nak tak nak, raya sekali je, kita kena spend. Kita kena spend. Tapi itu untuk kita. Mm-mm. Kita nak tanya juga orang awam, diorang macam mana pendapat tentang harga baju raya untuk tahun ni? So, Jom tanya. jom. Okay, hi guys. Hari ni kita bersama dengan abang. Siapa nama abang? Nama saya Fakri. Luffy, Amtel, Ain. Faizal Fazi. Afiq. Afiq, okay, I nak tanya you kan. Tahun ni raya, you beli baju baru ataupun you recycle balik yang lama? Saya prefer recycle tapi macam ada kena beli sikit lah. Tu pun untuk macam kalau ada events. Nak ikutkan nawang itunya nak beli baju baru lah. Nak ikutkannya. Nawa itunya tu Nawa memang dah ada lah nak itunya. membeli. Tapi rasanya better kita recycle baju yang lama-lama tu. Kita pelbagaikan sikit. Paling tidak pun mungkin tukar samping je kot. Kan senang. Kalau sekarang kan harga baju raya kita maksudnya overpriced lah. Untuk abang sendiri kan, apa pendapat abang? Abang rasa bersetuju ke dengan harga baju sekarang dengan kualiti yang kita dapat? Saya rasa okey je. Okey je. Okey je kot. Okey lah. Harga dia berpatutan lah. Berpatutan. Saya pun tak sure lah cakap sebab saya beli pun yang tak mahal sangat pun. Oh, tak mahal sangat pun dalam 1,200 macam tu lah. Dua tu mahal sangat. Oh. Tidak. Tidak, straight to the point. Tidak sebab dulu-dulu waktu muda-muda dulu macam budak-budak ke apa dulu memang fikir macam tu lah. FOMO apa semua. Ni semua kerja-kerja marketing tau. Nak create betul, FOMO. betul. Yes, betul. Tapi bila fikir balik kadang-kadang bukan baju raya je, baju lain juga macam ruang tak ada, space tak ada. Lepas tu sendiri yang stress. Okay. Deep sikit lah sebab saya rasa macam setiap pembelian tu mesti ada investment, return on investment dia. betul, Macam saya akan recycle Okay. tapi saya akan beli kalau saya rasa Ada something ada important perkara kan? penting, superficial tapi macam benda tu diperlukan. So Okay. baru saya invest lah. Okay, faham. Okay. So, berapa limit ataupun maksimum yang you akan spend untuk baju baru tu? Kalau ada extra budget tu boleh below 120 tapi kalau tak saya nak bawah 80, bawah 100, kalau boleh 50 ke bawah pun boleh. Untuk kualiti saya rasa boleh je, cukup kan. Tapi range saya dalam 500 ke bawah lah untuk harga baju tu. Wow. Range untuk sepasang ke ataupun untuk banyak pasang tu 500 tu? Untuk sepasang. Untuk sepasang 500. Kalau dua pasang dah 1,000. Raya sebulan. So bahagi 30 berapa guys? Tapi untuk yang main selalunya baju Melayu lah. Second day saya akan pakai kurta lah. Oh, so second day tu dah relax lah, Yeah. pakai baju kurta je lah. Okay, faham? Okay, for me, right, it actually depends on individual lah. So preference masing-masing, masing-masing punya, you know, right masing-masing. budget So lah. yeah, it depends on them. So Untuk akak beli tak baju raya tahun ni? yeah, I already, Mestilah kan yes, raya yes. sekali. Mesti Yeah, nak beli. yeah. Untuk akak range dalam berapa harga baju raya yang akak rasa Actually- affordable lah orang kata? For this raya, I pakai Sutera from Terengganu. I support local. So, yeah. yeah. So the range around that lah. Sutera Around that. Terengganu. Yeah. Ya, saya kena spend. Memang sanggup. So, maksudnya tahun ni baju baru lah. Baju baru. Okay. So, saya nak tanya kan, berapa maksimum harga baju raya yang Lutfi akan spend tu? Okey, sebab kalau contoh saya bersaiz yang macam saiz SML tu, XL Okay. dia okey. Tapi untuk orang yang kita American size ni, Europe size ni, kita memang kena spend. Nak tak nak memang kena spend. Sebab rasanya dia dengar cerita daripada member-member, harga agak naik baju Melayu tu. Tapi kualitinya macam tak apa-apa je kualiti je. Lebih pada nama tapi kualitinya ke laut. So kita rasa kita recycle je yang lama dan make it much more better dengan gayaan yang lain. Oh, maksudnya baju yang sama cuma gaya je tu kita tukar. Betul. Tukar butang je ke, tukar samping je ke. Kita tak tahu abang ni maybe akan spend 500 dekat butang. Kita tak tahu. Kan? Alright, so tahun ni baju raya warna apa? Rahsia? Warna putih. Warna hitam ke olive green lah. Warna biru. Color rich brown.
Kata kita sama. Oh, warna purple. Cantik ni. Dengan Normal. kain pula daripada Terengganu. Jauh, geng. Itu pendapat Kak Ain. Yes. Untuk korang macam mana pula? Ha guys, korang dah dengar tadi kan pendapat orang. Ada yang setuju, ada juga yang tak setuju. Tapi tak kisahlah baju raya lama ke, baju raya baru ke. Yang penting korang semua dapat meraihkan hari raya dengan penuh bermakna. Okey guys, korang baju raya tahun ni warna apa guys? Cuba komen dekat bawah. Sampai di sini saja video kita kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa korang on the next video. And selamat hari raya korang. Bye-bye.